Saya Hamzah bin Muhammad, umur saya 70 tahun. Saya berasal dari Pulau Sudong. Dulu kerja saya di pulau tu, inilah pasang bubu, bikin jaring. Dulu Pulau Sudong saya bikin bubu. Inilah start umur saya dalam 17 tahun, 18 tahun saya dah buat bubu. Sampai sekarang lah saya tak buang lah. Saya kerja, saya bikin bubu aja kan. Kalau ada part time tu hari 6 hari Minggu saya ke laut. Jadi gitulah kerja saya lah sampai sekarang lah. Mula-mula cik suka-suka je lah. Tapi lama-kelamaan cik bikin jugalah. Bukan bubu ni. Cik kira kalau cik dah pindah Singapura, kalau hujung minggu cik boleh ke laut. Kalau cik ada macam pengalaman bikin bubu ni, dapat jugalah. Macam kalau kita rajin, kalau cik ke laut ni dapat juga buat tambah-tambah duit pasar ke apa kan. Lagi kecil cik kat pulau tu, cik melihat banyak orang kampung tu dia banyak bikin bubu. Cik tengok gini dia orang buat kan. Jadi satu hari tu cik tanya dengan orang tua cik lah, macam mana nak bikin bubu. Cik belajar lah. Sebelum cik bikin bubu, cik dah belajar bikin jaring. Bikin jaring itu, jaring ini. Lepas tu cik dah tahu yang tu, cik berpindah dekat bubu pula. Jadi semua cik semua nak belajar lah masa kat pulau tu. Kalau pasal bubu ni, yang paling banyak cik dapat lah, dalam umur cik dalam 40 lebih gitulah, nak masuk 50. Dia lah banyak jugalah cik dapat. Kadang sekali-kali pergi dapat 100 kilo lebih kan. Separuh tu cik buat ini suku buat makan lah. Yang lebih tu saya cik jual lah. Ini kadang musim dia lah. Macam sekarang musim timur panas kuat, ikan kurang kek. Lalu masuk bulan 9 sampai kan bulan 3 tu, nak masuk bulan 4, tu pendapatan bagus tu, ikan bagus. Macam cik dah biasa, dah banyak tahun lagi start muda sampai sekarang lah. Kadang kita pasang kat laut tak kena pula, pasang kalam tak kena. Kita nak kena pasang cetek pula. Cetek pula macam mana pula ini. Kedua pula, ini bubu ni dia nak bersih. Kadang kita tiap-tiap kali kita angkat aja, kena bros lah, kasih bersih cantik-cantik. Macam atuk-atuk dulu kan, dia bikin pakai buluh. Lepas tu dah ada juga yang diorang buat macam pakai dawai macam gini kan. Senang pakai dawai gini, senang. Cuma bentukkan dia aja, nak besar nak kecil ajalah. Buluh dulu nak bikin dia lambat. Satu-satu bubu makan masa kurang-kurang dekat 2 minggu. Lepas cik tanya dan atuk-atuk yang buat dulu kan, saya tengok lama nak tekun. Macam kita orang muda kalau tak tekun tak jadi bubu. Ada juga yang dia orang berminat lah, tapi masalah dia yang ada tu ialah macam nak ada bot kan. Nak ada bot yang ini, kalau tak ada bot payah juga nak bikin kan. Ya, pendapat saya tu kalau ada yang generasi muda nak belajar tu lagi bagus kan. Ini datang aja lah kat sini West Coast kan, jadi aja saya dan nak belajar cik ajar. Jadi cik kira kalau macam ada generasi baru nak, ini lagi bagus. Jadi macam kita bersama-sambung. Dari sini bersama-sambung.